Hey, what's up guys? So di atas permintaan ramai, hari ni kita akan buat daging dendeng untuk makan di pagi raya nanti. Cara dia senang je. Korang ambil 1 kilo daging, lepas tu korang masukkan dalam periuk, isikan air yang kita rebus. Tapi rebus ni lama sikit dalam 45 minit sebab kita nak bagi dia betul-betul empuk. Bila dah masak, air daging rebusan tu jangan buang, korang simpan. Cuma daging tu korang iriskan nipis, korang ketuk sikit dengan lesung supaya dia tercarik sikit-sikit ni. Lepas tu korang gaulkan dengan kicap manis. Letak kicap manis banyak-banyak, and then baru kita goreng sekejap. Tak payah lama sebab daging tu dah masak. Kita cuma nak bagi dia lagi juicy and lagi caramelize dengan kicap tu. Okay, next kita akan blend 4 batang serai, halia sebesar ibu jari, 4 biji bawang merah, 6 ulas bawang putih dengan cili kering segenggam yang kita dah rebus lah. Lepas tu korang blend sampai dia hancur. Kemudian kita akan tumis. Tumis ni bila dia dah mula kering, korang masukkan air rebusan daging yang kita dah simpan tadi tu. Sambut tumis lagi sampai dia pecah minyak, and dia baru masukkan 1 cawan kicap manis. Resipi ni memang banyak pakai kicap. Okay, lepas tu korang masukkan 3 helai daun 5 purut yang kita dah carikan. Lepas tu masukkan seasoning, garam, gula, sebut proses semua tu. Tambahkan air asam jawa sikit. Masukkan daging kita dah goreng tadi, and letakkan 6 biji cili padi yang dah diketuk untuk bagi lagi kick lah. Lepas tu kacang-kacang, siap lah kita punya daging dendeng ni. Yang ni korang buat malam sebelum tu lagi sedap. Supaya korang bangun esok tu rasa tu lagi develop, daging tu lagi tender. Lepas tu boleh hidang. Yang ni nak makan dengan nasi tomato pun boleh. Tapi resipi nasi tomato ni esok aku share bersama dengan resepi acar sekali. Korang combine 3 ni, complete lah menu untuk makan pagi raya. Tapi tak payah tunggu pagi raya, nak makan malam ni pun boleh. Sebab rasa dia sangatlah sedap. Dia rasa macam pergi kenduri kahwin pun ada, makan pagi raya pun ada juga. Daging ni very lembut, korang makan dia melt in your mouth. Campur dengan nasi tomato yang penuh dengan flavor ni, and tambahkan lagi kick dengan kita punya acar. Combo semua tu boleh makan perfect di hari raya nanti. Okay, selamat hari raya.